Cara yang kedua, yang ini saya lebih suka lah sebab dia macam lebih secure sikit. Yang ini korang buka dua macam ni. Yang first ni korang masukkan ke dalam. Yang ni penting. Ni masukkan ke dalam, bagi dia secure ke dalam macam tu. Lepas tu korang tarik yang ini. Tarik belakang dia macam pakai kain lekat tu. So kiri menutup yang kanan. Kanan menutup yang kiri. Kan macam ni. Macam tu. Macam pakai kain lekat. Okay. Yang ini saya nampak dia lebih selamat lah. Contohnya kan. Okay. Bila kita duduk macam ni pun, dia masih lagi ada satu kain yang mana kain tu dia dekat belakang sini. Nampak tak? Dekat belakang sini. So dia lebih selamat. Kalau kita duduk macam ni pun masih lagi okey. Kita just buka saja sini, boleh duduk. Dan aurat kita masih lagi terjaga. So yang ni saya lagi suka lah, saya lagi sarankan korang pakai yang ni. Tapi tak ramai ajar yang macam ni. Saya tengok video daripada macam orang Arab sikit. Yang di atas ada satu lagi cara yang sama juga. Cuma saya akan pendekkan sikit sebelah kiri. Okey, yang kiri kita masuk yang belakang. Sorry. Yang kiri kita masukkan di belakang sama macam tadi. Kita ambil yang di atas macam tu. Set macam ni. Yang di kanan dimasukkan di dalam. Di dalam yang kiri. Macam ni. So sama juga. Kita ambil yang di atas ni. Set belakang. Dan proses yang sama kita turunkan. Okey, dia akan nampak macam ni. Yang tadi dia akan kita tutup tangan sebelah kiri kan. Yang ni dia akan tutup. Tak ada kita tutup tangan sebelah kanan, yang ni dia akan tutup tangan sebelah kiri. Macam tu. So kalau kita nak istilam semua macam ni, kita nak solat semua macam ni. Buat okey. Kalau kita nak ibtidak tu, kita akan buka daripada dalam. Buka daripada dalam. Turunkan ke bawah bahu ni dan lipat ke atas. Macam ni lah. Okey. Semoga bermanfaat, semoga mendapat haji dan umrah yang mabrur. Amin.